Rasulullah ada bersabda ya, khalaqallahu jana ala salasati asnafin. Allah jadikan jin itu dalam 3 jenis. Kabni Adam, ada jin serupa manusia. Yang kedua kalbahima, ada jin serupa binatang. Yang ketiga ni tuan-tuan, kita tak pernah dengar. Yang ketiga karih fil hawa, seperti angin yang berlega-lega di ruang apa ni, lapang. Ini yang ketiga ni lagi ganas ya. Dia tak ada rupa, macam angin berlega-lega, dan dia hidup, bernyawa, boleh menyebabkan kita sakit. Inilah sakit gout, sakit gastrik ya. Ini jin inilah. Sebab itu bila kita pukul, angin ini pecah angin, berwarna kulit jadi hitam, berubah ya. Yang selama ni kita tahu jin tu rupa orang, rupa binatang. Tapi yang ketiga tu rupa angin. Dan dia banyak tuan-tuan ya. Yang kata masjid ni tak ada. Angin yang macam ni banyak dia mana? Dekat bilik air. Sebab itu selalu saja kita dengar ya, dia jatuh bilik air. Ayah saya ni ustaz jatuh bilik air, tergelincir saja terus jadi macam ni. Sebenarnya memang bilik air itu tempat kesukaan jin-jin yang macam angin. Macam mana nak buang? Tuan-tuan ada tu resep obat nyamuk tu, sembuhlah sekali-sekali. Boleh tak sembuh? Kan senang aja. Tapi tuan-tuan tak tahu buat apa sembuh tak ada nyamuk. Yang tak nampak, nyamuk tak nampak tu lagi bahaya. Dia macam angin tuan-tuan. Kadang-kadang angin jin ni dia masuk ke badan kita. Katalah dia meninggi dekat badan, kat belakang. Mula-mula kita rasa apa? Gatal, nak garu-garu. Lepas gatal nanti 1 jam 2 rasa nak demam. Itu angin jin lah. Akhirnya demam pun bertambah, makan Panadol tak sembuh, jumpa doktor, injection. Jadi maklumat ni jin yang macam angin ni yang jahat. Kadang-kadang dia apa ni, ada dekat keliling rumah kita ya, dekat keliling rumah kita jalan-jalan terpijak, sakit kaki. Kadang-kadang dia duduk dekat pasu bunga ya. Orang rumah kita angkat pasu bunga, pop, sakit pinggang, terus kena slip disc. Saya kena slip disc ni sebab angkat pasu bunga aja. Dia salahkan pasu bunga. Dia tak ingat ada jin yang macam angin kat situ masuk. Kemudian tuan-tuan, satu perkara saya teringat jin dan setan ni yang masuk ke dalam badan kita, entah macam manalah, betul ke tidak pandangan saya, tuan-tuan cuba fikir. Tapi menurut pertimbangan saya, betul jin dan setan yang sudah masuk ke tubuh kita, kalau dia pandai, dia boleh kelirukan alat-alat elektronik. Ini satu maklumat yang baru Jin dan setan boleh kelirukan alat-alat elektronik untuk perubatan, X-ray dan sebagainya. Boleh dikelirukan. Contohnya tuan-tuan, ada berapa kes orang yang diserang sakit batu karang. Memang ekor X-ray ada, batu karang itu ada dekat Mempedu. Tapi bila dibedah betul, tak ada batu karang. Apa pun tak ada. Tapi macam mana tadi nampak ada ya? Ini agak saya ramai jugalah pesakit yang macam ni. Antaranya seorang ustazah jemaah saya. Memang ekor X-ray ada batu karang dekat Mempedu. Bila pembedahan dibuat, kosong, tak ada batu karang. Macam mana tu? Ini berarti jin dan setan tu dia boleh kelirukan boleh kelirukan. Siapa kenal Ibu Iyah, isteri saya tu, dia kena sakit, bukan slip disc collapse disc. Doktor pakar yang merawat tu, kali terakhir saya dengar orang Hindu tu, doktor Hindu tu kata, puan, ini tengok gambar tulang belakang puan yang di bawah sekali. Ini bukan slip disc, ini collapse disc. Dia kata kalau exhaust kereta itu bulat, sekarang exhaust kereta ni sudah kemik, sudah hancur. Ini collapse disc. Memang tak boleh sembuh sampai bila-bila. Saya rawat ini sebanyak 17 kali hanya untuk mengurangkan sakitnya. Tapi tuan-tuan selepas daripada itu saya ketuk 2 kali saja, tak lebih daripada 15 minit dah. Kali pertama 15 minit, kali kedua lebih kurang itu. Hilang sampai sekarang. Mana collapse disc, mana yang hancur. Jadi daripada situlah saya dapat kesimpulan jin dan setan yang mengganggu kesihatan kita berada dalam tubuh kita, dia boleh kelirukan alat-alat elektronik. Sehingga ayah seorang kawan saya, Profesor Khairi,
Dia ngajar UKM. Dia cerita dengan saya, ayah dia sakit perut, bak lari ke Batu Pahat, hospital Batu Pahat, dia x-ray. Doktor semua terperanjat, dalam perut ada keris. Agak-agak ada keris ke ataupun itu gangguan jin setan? Sebenarnya itu gangguan jin dan setan. Jin dan setan itu yang menggambarkan dalam perut itu ada keris, padahal tak ada. Ini bermakna jin dan setan itu boleh mengerirukan alat-alat elektronik dalam perubatan. Kalau batu karang memang banyak kes. Seorang pemuda 37 tahun, dia sakit perut, dia x-ray ada batu karang dekat membedu, dia bedah, tidak ada batu karang sebiji pun. Yang peliknya, tak boleh sedar walaupun bius itu betul digunakan. Lepas 3 hari saya dipanggil, tapi saya pergi ke rumah dia, saya rasa dia kena sihir. Lepas hari yang ke-7 dia meninggal. Macam mana tuan-tuan? Dalam mempedu tak ada batu karang, tapi jin setan itu gambarkan macam ada batu karang. Akhirnya mati. Satu lagi kes Ini kes betul yang jarang tuan-tuan dengar. Seorang ustazah jumpa saya. Dia ceritakan pengalaman dia. Dia nak berubat. Ustaz, saya nak berubat lah. Ada benda yang tak betul pada diri saya ni. Apa sakit ustazah? Saya balik satu tengah hari, saya balik rumah. Saya ni duduk tingkat 3, rumah pangsa. Bila saya masuk rumah, saya nampak suami saya sedang berzina. Saya marah, saya nak terjun bunuh diri. Tapi saya ingat dosa besar, tak jadi. Saya geram tengok balik dalam bilik, tak ada orang. Macam mana tuan-tuan? Masuk bilik, tak ada orang. Baik jugalah dia tak terjun. Jadi dia datang ke saya minta obat. Ni mesti saya ada masalah. Cuba tuan-tuan fikir macam mana syaitan itu boleh gambarkan macam tu. Ini pengalaman-pengalaman ni sangat-sangat penting untuk tuan-tuan dijadikan panduan. Maknanya itu kesimpulannya, jin dan syaitan itu boleh mengelirukan kita. Benda yang tak ada macam ada, benda yang ada macam tak ada.